Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan sekalian, tazkirah kita pada hari ini bertajuk, adakah puasa kita diterima oleh Allah? Puasa bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari niat kerana Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'." Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya melainkan lapar. Puasa yang diterima oleh Allah ialah puasa yang dilakukan dengan iman, mengharapkan pahala, menjaga seluruh anggota badan daripada dosa. Terdapat orang yang puasa tidak diterima pahalanya. Justru amat penting dua perkara, iaitu memelihara daripada batalnya puasa, kedua memelihara daripada batalnya pahala puasa. Hadirin yang dikasihi sekalian, kalau lidah kita masih mengumpat dan mengeji, mata pula masih melihat perkara haram, hati kita masih penuh dengan hasad dengki, kita perlu tanya semula diri kita, apakah puasa kita benar-benar mendidik jiwa? Kerana Ramadan sepatutnya menjadikan kita lebih sabar dan bertakwa. Hadirin tahu tak, para sahabat sangat takut jika amalan mereka tidak diterima, walaupun mereka berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat risau tentang penerimaan amal. Mereka berjuang bersungguh-sungguh dan pada masa yang sama sangat takut jika Allah tidak menerima amalan mereka. Ibrahnya, ternyata Ramadan merupakan masa yang paling sesuai untuk kita mendidik hati, meninggalkan kemaksiatan supaya ibadah kita diterima dan diredai oleh Allah. Maka marilah kita muhasabah diri dan perbanyakkan istighfar supaya puasa kita benar-benar menjadi asbab keampunan dari Allah. Akhir sekali ingat pesan saya, #Jannah is not free, amal is the fee. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, jumpa lagi.